Fasih, kenapa sekolah kita kosong ya hari ni? Lepas tu kan ada pelajar yang pakai baju warna kuning, baju warna purple, lepas tu ada pakai vest warna maroon. Kita ada apa-apa ke hari ni? Lah, akak tak tahu ke? Hari ni kan ada watika pelantikan PSS, PRS dengan SPBT. Apa maksud kamu? Akak tak faham lah. Apa peranan PSS, PRS dengan SPBT yang kamu cakap tu? Bak kata... Zafikah, apakah peranan pengawas pusat sumber di sekolah ini? Okay, pengawas pusat sumber ni sebenarnya mereka membantu saya dalam menguruskan program aktiviti pusat sumber sekolah. Mereka lah yang menjaga, mengawasi, menguruskan hal ehwal dan kepunyaan pusat sumber sekolah ni. Dan dengan adanya jawatan kuasa pengawas pusat sumber sekolah, insya-Allah pusat sumber sekolah kita akan lebih maju dan lebih sistematik. Cik Gazina, apakah peranan pembimbing rakan sebaya di sekolah ini? Tujuan utama mereka berperanan di sekolah ialah untuk membantu dan juga memberi sokongan emosi kepada pelajar-pelajar lah. Jadi seperti yang kita semua sedia maklum ya, untuk pelajar-pelajar masa kini mereka lebih selesa untuk meluah ataupun berkongsi perasaan dengan rakan-rakan sebaya mereka berbanding dengan guru kaunseling sendiri. Yang terakhir ialah peranan mereka dalam membantu guru kaunseling sendiri dalam menjalankan aktiviti dan juga program berkaitan dengan unit bimbingan dan kaunseling. Jadi PRS ini sebagai sahabat kepada rakan-rakan dan juga pembantu kepada guru-guru kaunseling dan juga guru-guru kat sekolah ni secara amnya. Cik Wasyitah, apakah peranan pengawas SPBT di sekolah ini? Baiklah, peranan pengawas SPBT di sekolah ini adalah untuk membantu pengurusan buku teks sekolah agar lebih teratur. Di samping itu, membantu mengawal peminjaman dan pemulangan buku teks. Dah, jom pergi dia, jom. Bahawasanya kami pembimbing rakan sebaya, pengawas pusat sumber dan pengawas SPBT berikrar dan berjanji akan melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Nurhan binti Madisa, PK Pentadbiran SMKA Sultan Azlan Shah. Saya ingin mengucapkan bagi pengawas yang dilantik, pengawas pusat sumber, SPBT dan juga PSS. Saya harapkan lantikan ini digunakan peluang lantikan yang diberikan ini dengan baik, jalankan tugas dengan sebaiknya dan laksanakan dalam pasukan. Ada masalah bincang, apa saja hal mesti rujuk kepada guru yang menguruskan. Terima kasih membantu sekolah dalam melaksanakan urusan di bawah bidang masing-masing ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Mazatur Rahayu binti Rahmat, penolong kanan Hak Ehwal Murid SMKA Sultan Azlan Shah. Di sini saya nak mengucapkan tahniah ke atas pelantikan PRS, SPBT dan Pusat Sumber Sekolah. Dan saya berharap semua yang dilantik itu dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab, amanah dan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur bin Hamzah, penolong kanan kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Azlan Shah. Dengan ini ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas pelantikan, kepimpinan dan juga barisan jawatan kuasa pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya dan juga pengawas SPBT. Terimalah amanah ini dengan penuh rasa tanggungjawab, bertugaslah dengan penuh amanah dan dedikasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.